Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini orang-orang kerajaan ataupun orang-orang UMNO, orang Barisan Nasional khasnya UMNO, mereka dah meng-forward ataupun memviralkan kitah yang di Pertuan Agong yang meminta agar Islam tidak dijadikan bahan politik oleh mana-mana parti politik untuk tujuan peribadi, begitu makna lebih kurangnya. Pada pandangan ataupun pada pemerhatian saya, hal berkenaan dengan politik peribadi dan Islam ni sudah lama ditegur oleh ketua negara, oleh Perdana Menteri, menteri-menteri termasuk orang-orang agama agar politik ini tidak digunakan untuk tujuan peribadi ataupun tujuan pihak-pihak tertentu dengan mengaitkan dengan Islam. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah semua parti politik, semua orang-orang politik, terutamanya orang-orang Melayu dan orang berislam, mereka akan bercakap di pentas kebiasaannya, mereka akan kaitkan dengan agama mereka. Mereka hendak memperjuangkan agama dan sekiranya mereka bangsa Melayu, mereka hendak memperjuangkan bangsa Melayu dan sekiranya mereka orang Iban, orang Bumiputera, orang Kadazan, mereka akan perkatakan perjuangan mereka adalah untuk bangsa mereka. Itu tak boleh lari. Yang jadi persoalan ataupun yang menjadi isu adalah apabila yang bercakap tentang Islam itu adalah terdiri daripada orang PAS. Kerana kebanyakan kebiasaannya orang-orang UMNO akan melihat PAS ataupun parti PAS, pemimpin PAS ini mempergunakan Islam untuk kepentingan peribadi. Sedangkan orang UMNO sendiri pun bercakap pasal itu. Pada pemahaman saya tidak ada lain, tidak ada bukan adalah kerana nama parti itu ialah parti Islam dan di Malaysia ini satu-satunya parti yang bernama agama adalah parti PAS, itu parti agama Islam, parti Islam se-Malaysia. Itulah bahayanya apabila pertubuhan ataupun kelab atau kumpulan yang mengkaitkan mereka dengan agama. Jadi apa-apa yang nak dilakukan, orang akan kaitkannya dengan agama, ajaran mereka. Contohnya parti PAS lah. Jadi kalau kerajaan betul-betul tak mahu kaitkan agama Islam dengan politik, dengan peribadi, maka haramkanlah parti PAS dan minta mereka mengubah Islam itu kepada lain-lain perkataan lah. Sekiranya benar-benar mereka nak ataupun pemimpin ataupun negara kita tak mahu lagi orang mempergunakan Islam. Jadi selagi parti ini ada nama Islam, rakyat ataupun sesiapa saja akan melihat ia mempergunakan Islam. Jadi yang jadi mangsa adalah parti politik itu sendiri. Dan yang menjadi fitnah adalah kepada parti PAS itu sendiri. Sedangkan lain-lain parti pun bercakap soal Islam dan agama dan juga bangsa ini. Perlu disedari bahawa UMNO juga sebenarnya tidak terpisah daripada mempergunakan Islam dalam perjuangan mereka. Iaitu parti UMNO, United Malay National Organisation, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Di dalam perlembagaan Melayu itu sendiri berarti dengan sendirinya ia adalah beragama Islam. Di Malaysia, sesiapa yang tidak beragama Islam, dia bukan orang Melayu. Jadi UMNO juga membawa visi Islam dan mempergunakan Islam, tapi mereka tidak menamakan parti mereka parti Islam tetapi parti Melayu. Dan maknanya adalah lebih kurang sama sahaja. PAS pula mereka hanya menggunakan Islam, tidak menggunakan nama kaum. Jadi sesiapa sahaja yang Islam termasuk Bangladesh, Pakistan, mereka boleh menyokong atau bersama PAS memerintah Malaysia. Termasuk juga mu'alaf. Ini berbeza dengan UMNO yang memegang ataupun menjaga status Bumiputera dan Melayu itu dulu. Pemimpin PAS Kelantan yang berhormat Menteri Besar Tuan Guru mengatakan PAS akan dibubarkan sekiranya UMNO memperjuangkan Islam. Jadi mungkin ini sudah tiba masanya orang-orang PAS menyedari atau bersepakat membubarkan parti mereka berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Ni Aziz itu, iaitu UMNO memperjuangkan Islam. Dan kalau kita melihat perlembagaan UMNO, baru UMNO dengan jelas memasukkan perjuangan Islam sebagai
manifest atau sebagai perjuangan parti mereka di dalam perlembagaan. Jadi PAS bolehlah dibubarkan.